Bayangkan ada dua orang pelari pecut berdiri di garisan permulaan. Tembakan dilepaskan dan seorang pelari terus memecut laju ke depan. Tapi pelari yang mewakili negara kita ni, dia dipaksa tunggu 2 saat di blok permulaan tu sebelum dibenarkan mula berlari. Oh, kasut yang dia pakai tu pun mungkin dah tak sesuai untuk larian berhalangan yang ada kat depan tu. Ya, betul sangat. Dan itulah realiti yang anak-anak dan graduan kita sedang hadapi bila bersaing dengan negara jiran di pasaran kerja global hari ini. Selamat datang kepada anda yang sentiasa dahagakan ilmu. Ya, selamat datang semua. Untuk selaman mendalam kita pada hari ini, kita nak rungkai satu persoalan yang mungkin pernah terlintas di fikiran anda. Kenapa belia kita lambat masuk alam pekerjaan dan kenapa markah literasi sains serta membaca anak-anak kita tiba-tiba merosot di peringkat antarabangsa? Sebab dunia sedang berubah dengan kelajuan yang sangat sukar dipercayai kan? Negara-negara sekeliling kita macam Singapura, Vietnam, Filipina, diorang tak lagi tengok pendidikan ni sebagai satu tradisi yang statik. Diorang sentiasa bergerak. Betul. Diorang merombak sistem pendidikan secara agresif, jadikan ia enjin kelangsungan sosioekonomi. Jadi kalau kita masih berpuas hati dengan cara lama, kita bukan sekadar ketinggalan. Kita mungkin terkeluar terus dari perlumbaan. Okey, jadi mari kita rungkaikan perkara ini sama-sama. Sumber rujukan utama kita hari ini adalah satu dokumen yang sangat kritikal, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ya, dokumen yang sangat penting. Kita akan fokus kepada teras strategik satu, iaitu memastikan sistem pendidikan yang terangkum, dinamik dan relevan. Dan untuk anda yang sedang mendengar, dokumen ini bukan sekadar teori atas kertas. Ini adalah pelan tindakan radikal yang ubah setiap aspek. Dari umur berapa anak anda mula bersekolah, apa yang diorang belajar, siapa yang mengajar, hinggalah cara kita menilai kejayaan tu. Misi kita hari ini adalah untuk bedah anatomi perubahan ni. Kita nak faham bukan saja apa yang akan diubah, tapi bagaimana ia nak dilaksanakan dan kenapa ia sangat mendesak. Kita sedang berdepan dengan titik perubahan demografi dan ekonomi ni. Okey, jom kita mulakan dengan rangka asas dia dulu, iaitu masa. Sebelum kita sembang pasal buku teks ke, kaedah pengajaran ke, kita mesti faham berapa lama murid habiskan di sekolah. Sistem kita sekarang ni, ia ambil masa 13 tahun. Dari prasekolah, sekolah rendah, menengah, sampai ke lepas menengah macam tingkatan 6. Betul, proses yang agak panjang. Dan kesannya belia kita hanya mula masuk ke pasaran kerja pada umur 22 atau 23 tahun. Dan itulah punca analogi kelewatan di garisan permulaan yang anda sebutkan tadi tu. Kelewatan ni sebenarnya bawa implikasi ekonomi yang sangat besar kalau kita tengok analitik demografi kita. Maksudnya dari segi populasi negara kita lah. Ya, tepat sekali. Menjelang 2030, Malaysia diunjurkan menjadi negara tua. Kadar kelahiran dan pertumbuhan penduduk kita semakin menurun dengan mendadak. Kita tak ada lagi lambakan tenaga buruh muda macam era 80-an atau 90-an. Oh, faham. Jadi kita perlukan belia ni untuk menyumbang pada ekonomi lebih awal. Kita nak diorang masuk kitaran inovasi negara dengan cepat. Sebab tu Kementerian merancang untuk beralih kepada model persekolahan K12. K12 macam yang ada kat luar negara tu. Betul. Kalau kita tengok pelaksanaan K12 di Vietnam, diorang dah tunjukkan peningkatan yang amat ketara. Bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, tapi daya saing pelaburan asing. Konsep dia mudah je. Padatkan tempoh pembelajaran tanpa korbankan kualiti. Okey, maksudnya struktur persekolahan anak-anak kita akan berubah secara drastik lah ni. Prasekolah akan diwajibkan pada umur 5 tahun menjelang 2031 dan mula ditawarkan secara sukarela seawal 2027. Ya, dan sekolah rendah akan mula pada umur 6 tahun. Lepas tu diorang akan ambil SPM masuk umur 16 tahun. Dan pendidikan lepas menengah mula pada umur 17 tahun. Tapi tunggu sekejap. Kenapa tu? Memendekkan masa di sekolah ni memang dengar macam efisien atas kertas. Tapi adakah ini bermakna kita nak berbankan murid dengan silibus yang mampat? Macam terpaksa belajar silibus 3 tahun dalam masa 2 tahun ke? Lama. Lepas tu kita mampatkan dia kuat-kuat. Bukan macam tu. Habis tu macam mana? Mekanisme dia lebih kepada wujudkan kesinambungan yang progresif dan ini kena bermula di akar umbi iaitu prasekolah. Sekarang ni kan walaupun penyertaan prasekolah kita tinggi, sekitar 90 ke 94%, tapi kualiti dia sangat tak sekata.
Oh, maksudnya tadika elit dekat bandar dengan prasekolah kat kampung berbeza sangatlah kualiti dia. Betul sangat. Ada jurang kualiti yang besar termasuk masalah guru tak terlatih di sesetengah tempat. Dengan mewajibkan prasekolah, kementerian terpaksa seragamkan silibus prasekolah di seluruh negara. Saya mula nampak ke mana arahnya. Bila kerajaan wajibkan, automatik diorang kena pastikan standard tu sama rata. Ya, kementerian letakkan tanggungjawab tu atas bahu diorang sendiri nak pastikan setiap kanak-kanak, tak kira kat bandar atau ceruk kampung, dapat asas literasi dan numerasi yang standard. Jadi bila budak ni masuk tahun 1 pada umur 6 tahun, diorang semua dah ada di garisan permulaan yang sama. Oh, wow. Jadi guru tahun 1 tak payahlah bazir masa 6 bulan pertama ajar cara nak pegang pensel atau nak kenal huruf A kan? Tepat sekali. Asas kukuh ni lah yang benarkan proses pembelajaran lepas tu berjalan lebih laju dan efisien tanpa perlu mampatkan silibus tu. Okey, masuk akal. Jadi, kalau kita pendekkan masa diorang kat sekolah, kandungan tu kena sangat tajam dan relevan lah. Tak boleh ada pembaziran masa. Ini bawa kita kepada satu krisis yang agak menakutkan, krisis kandungan. Terutamanya mitos STEM dan isu bahasa. Data bab ni memang agak merisaukan. Sangat merisaukan. Data tunjukkan indeks pembudayaan STEM kita menjunam teruk dari 63.96% pada 2021 kepada hanya 44.72% pada 2024. Dan kita sekarang tersangkut kat kelompok sepertiga terbawah dalam PISA dan TIPS. Untuk pendengar yang mungkin tak biasa dengan terma ni, PISA dan TIMSS ni macam Piala Dunia untuk pendidikan akademik lah. Ia ujian antarabangsa untuk ukur sejauh mana budak umur 15 tahun boleh gunakan ilmu bacaan, matematik dan sains untuk selesaikan masalah dunia sebenar. Dan bila kita duduk kat 1/3 terbawah tu, maknanya keupayaan analytical murid kita jauh ketinggalan. Punca utama dia ialah jurang antara realiti dan ideal dalam dasar kita. Ingat tak dasar 60-40? yang 60% sains, 40% sastra tu kan? Ya, dasarnya dibuat tahun 1997. Niat dia memang sangat baik nak jadikan Malaysia negara industri berteknologi tinggi. Tapi realitinya dasar macam kita paksa semua orang dalam bilik untuk makan brokoli sebab dia sihat. Memang niat tu baik. Tapi akhirnya, separuh brokoli tu masuk tong sampah sebab tak kena selera. Ataupun bukan semua badan perlukan diet tu pada tahap yang sama. analogi brokoli yang sangat tepat dan ketidaksepadanan realiti dengan industri ni wujud sebab walaupun berpuluh tahun kita kejar sasaran 60% tu, kita cuma pernah capai 44 ke 47% je. Oh, tak pernah sampai target pun sebenarnya. Memang tak. Lagi parah, ekonomi Malaysia hari ini masih banyak bergantung pada perkilangan asas. Kita belum beralih sepenuhnya ke penciptaan teknologi yang canggih. Jadi, bila budak pandai sains ni keluar universiti, peluang kerja berteknologi tinggi kat Malaysia ni sangat terhad. Faham. Gaji pun mungkin tak setimpal. Betul. Dan ini buat pakar-pakar kejuruteraan kita berhijrah ke luar negara. Dasar yang asalnya nak bina tenaga tempatan, akhirnya menyumbang kepada brain drain. Jadi, apa penyelesaian plan ni? Saya baca diorang nak ubah sasaran tu secara drastik kan? Turunkan sasaran sains tulen ke 20% je menjelang 2035. Ini macam anjakan paradigma tau. Fokus kepada kualiti bukan lagi kejar kuantiti buta tuli. Ya, kementerian nak fokus lahirkan pakar sains elit. Caranya ialah dengan memanjangkan masa pengajaran dan pembelajaran atau PDP untuk subjek sains dan matematik. Maksudnya diorang akan luangkan lebih banyak masa dalam makmal macam tu? Betul. Kalau banding dengan Jepun atau Finland, masa pendedahan sains kita kat kelas sangat rendah. Sekarang kementerian nak 20% budak ni betul-betul jadi pakar. Pemahaman yang mendalam, bukan setakat hafal fakta untuk periksa. Okey, STEM dah selesai. Tapi krisis ni bukan pasal sains je. Mari kita beralih ke isu komunikasi dan bahasa, iaitu dasar MBMBI. Memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris. Ya, dalam laporan PISA 2022, skor literasi membaca kita jatuh teruk ke 388 mata.
Hanya 0.2%. Dengannya, 0.2% murid kita capai pemahaman tinggi. Dan ada satu fakta ni yang paling buat saya berdebar. 11% murid tahun 1 gagal kuasai asas 3M. Membaca, mengira, menulis. Memang mengejutkan. Biar saya hadam kejap angka ni, 11%. Maksudnya ribuan kanak-kanak umur 7 tahun ni dah pun tertinggal kat garisan permulaan pada hari pertama masuk sekolah. Itulah realiti pahit yang kita kena telan sekarang. Pendekatan satu saiz untuk semua pada masa lalu memang jelas dah gagal. Jadi untuk perbaiki ni, Kementerian buat penjajaran kompetensi guru secara radikal. Oh, diorang sasar guru-guru bahasa lah ni. Ya, untuk bahasa Melayu, guru akan disaring dan dilatih semula ikut KSBM, iaitu Kerangka Standard Bahasa Melayu. Untuk bahasa Inggeris pula, mereka guna standard CEFR. CEFR ni yang ukur tahap kefasihan antarabangsa tu kan? Betul. Kalau guru tu sendiri tak fasih atau kurang mahir berkomunikasi, macam mana kita nak harap murid dapat serap keupayaan tu kan? Sangat logik dan saya ada nampak satu inisiatif menarik pasal bahasa tambahan dalam dokumen ni. Ya. Inisiatif serantau. Bahasa tambahan macam Cina dan Tamil di sekolah kebangsaan akan diperluas besar-besaran. Ini strategi serampang dua mata. Pertama, bina kemahiran kognitif. Kedua, ia tarik balik keyakinan ibu bapa pelbagai kaum untuk hantar anak ke sekolah kebangsaan. Ya, pupuk perpaduan sebenar kan? Tepat. Dan untuk kuatkan ekonomi, bahasa macam Thai, Lao dan Vietnam pun akan diajar. Terutamanya kat kawasan sempadan dan zon ekonomi khas. Menarik. Kurikulum ni nampak sangat bertaraf dunia. STEM berkualiti tinggi, ada pelbagai bahasa. Tapi semua benda ni akan jadi angan-angan kosong je kalau tak ada guru yang betul-betul hebat dalam kelas. Macam mana plan ni nak rungkai masalah kekurangan guru yang asyik berulang dari dulu ni? Masalah guru kat Malaysia ni bukan sebab kita tak cukup cikgu tau, tapi sebab sistem unjuran dan pengedaran kita yang sangat tak cekap. Dulu kita guna cara reaktif. Sekolah mengadu tak cukup cikgu matematik, kementerian proses aduan, lepas tu berbulan-bulan baru cikgu sampai. Memang lambat lah kan? Ya, sangat jumut. Jadi, penyelesaian sekarang dipacu oleh sains data. Mereka guna model berasaskan analisis keperluan atau predictive demand model. Wow, predictive demand model. Ini bunyi macam algoritma Grab lah kan? Sebelum tempat tu hujan dan orang berebut nak kereta, algoritma dah hantar pemandu ke situ dulu. Ada lagi yang sangat sesuai. Model pendidikan ni akan serap pelbagai data. Data persaraan guru, trend sosioekonomi, kadar kelahiran kat suatu daerah, malah rancangan nak buka kilang berteknologi tinggi pun diambil kira. Oh, dia boleh ramal awal-awal ni. Betul. Dia ramal 3 ke 5 tahun lebih awal sebelum krisis tak cukup guru tu berlaku kat satu-satu tempat tu. Sangat proaktif. Tapi kat sini saya nak cabar sikit pula ni. Saya nampak ada rancangan inovasi pengambilan. Diorang nak bawa masuk profesional dari industri, orang yang tak ada ijazah pendidikan, masuk ajar kat sekolah melalui fast track atau hybrid. Ya, untuk subjek-subjek tertentu. Tapi adakah ni idea yang bijak? Boleh ke jurutera perisian yang biasa bercakap dengan komputer tiba-tiba masuk kelas dan ada kesabaran nak layan psikologi budak umur 15 tahun? Mengajar ni satu seni tau, bukan sekedar lontar fakta. Saya faham kerisauan anda tu. Memang tajam soalan tu. Kita memang tak boleh pandang remeh seni pedagogi ni. Tapi kalau kita tengok negara maju macam Finland dan China, kuncinya terletak pada fasa tapisan prakerja. Maksudnya bukan tangkap muat je lah dari jalanan. Memang tak. Mekanisme saringan dia sangat ketat, guna penilaian psikometrik klinikal. Ujian ni bukan nak test kepintaran, tapi nak ukur dimensi psikologi kestabilan emosi dia, tahan tak dengan tekanan, tahap empati. Oh, uji sama ada dia memang ada sifat pendidik secara semula jadi ke tak? Betul. Lepas saringan, baru diorang lalui latihan pedagogi intensif pasal pengurusan bilik darjah. Matlamatnya bukan nak buang guru sedia ada, tapi nak lengkapkan ekosistem. Bayangkan budak belajar pembangunan aplikasi dari orang yang memang kerja buat aplikasi untuk syarikat besar. Pengalaman dunia sebenar tu memang tak ternilai lah. Okey, ini sangat masuk akal. Saya dengar konsep guru generalis pun nak diperluas kat pedalaman.
Ya, untuk sekolah kurang murid atau kawasan terpencil, kita tak mampu nak hantar satu guru khusus untuk setiap subjek. Jadi, guru generalis ni dilatih untuk mengajar pelbagai subjek merentas kurikulum supaya pendidikan kat pedalaman tak terjejas. Okey, kita dah cover pasal masa dengan K12, silibus yang lebih tajam, cara bawa masuk guru. Tapi kalau kita buat semua ni, tapi masih guna pembaris lama yang patah untuk nilai budak, tak guna juga kan? Mari kita bincang pasal sistem peperiksaan dan penilaian ni. Pembaris lama tu merujuk kepada sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan. Isu paling kritikal sekarang ialah defisit kepercayaan masyarakat. Ibu bapa tak berapa yakin dengan pentaksiran berasaskan sekolah atau PBS. Kenapa diorang tak yakin tu? Sebab ada isu kredibiliti dalam kalangan guru yang bagi markah dan tak ada piawaian penjaminan mutu yang jelas dari kementerian. Jadi ekosistem kita asyik pusing balik kepada obsesi peperiksaan sumatif di hujung tahun. Berapa A anak kau dapat tahun ni? Ayat tu selalu dengar masa ambil result. Jadi macam mana kita nak bunuh obsesi kuno ni? Langkah yang diambil adalah dengan wujudkan portfolio digital berterusan dari tahun 1 sampai tingkatan 5. Murid tak lagi diukur cuma guna satu peperiksaan mega. Sebaliknya, diorang kumpul lencana digital atau badges. Lencana digital, macam main game lah ni, dapat achievement unlock bila dah pandai sesuatu kemahiran tu. Betul, sebagai bukti konkret. Dan untuk SPM pula, ia akan dilaksanakan secara modular, macam kat New Zealand. Macam mana model modular New Zealand ni berfungsi sebenarnya? Sekarang ni budak 17 tahun kena hafal silibus 2 tahun dan muntahkan semua balik dalam 2-3 minggu periksa kan. Modular ni pecahkan sistem tu. Budak akan dinilai bertahap. Maksudnya lepas habis belajar satu bab tu terus periksa? Ya, katakanlah baru habis belajar bab termodinamik fizik, terus dinilai. Markah kumpul sikit-sikit. Ini menguji kefahaman sebenar, bukan sekadar hafal jangka pendek. Wow, ini bahagian paling saya suka. Peperiksaan sumatif mega ni macam kita guna termometer sekali je hujung tahun. Kalau kebetulan hari tu anda demam atau stres, maka teruklah rekod kesihatan akademik untuk tahun tu. Ya, sangat tak adil. Pendekatan badges dan modular ni macam kita pakai jam tangan pintar, smartwatch. Ia tak nilai anda setahun sekali. Ia track perkembangan anda hari-hari dan bagi laporan holistik yang jauh lebih tepat. Analogi yang sangat sesuai. Dan bayangkan jam pintar ni bukan setakat budak yang pakai, tapi sekolah pun pakai. Dulu sekolah serabut dengan banyak sistem penilaian macam SKPM lah, MyTaraf lah. Betul, macam-macam huruf akronim yang buat cikgu pening kan? Ya, pelan ni nak gabung semua tu jadi satu ukuran kebangsaan je. Indeks prestasi institusi bersepadu. Satu markah piawai dari 0 sampai 100. Dia kira grade murid, tahap kepuasan emosi murid, kebolehpasaran, fasiliti semua sekali. Wow, ini berita baik untuk ibu bapa. Nanti mak ayah boleh buka portal, tengok skor sekolah tu macam kita tengok rating kedai kat Shopee ke kan? Boleh tahu sekolah tu perform ke tak? Dan kementerian pun senang nak bagi bantuan pada sekolah yang skor rendah. Betul. Kesimpulannya, kementerian sedar sistem kita kena lebih dinamik dan anjal untuk hadapi ekonomi masa depan sambil pastikan keterangkuman tu ada. Tak ada siapa yang akan tertinggal. Okey, sesi penerokaan kita hari ini memang sangat padat dan membuka mata. Sebagai rumusan untuk anda yang setia mendengar, kementerian rupa-rupanya sedang menekan butang reset ke atas seluruh sistem pendidikan kita. Kita pendekkan masa belajar melalui K12, kita buang sasaran kuantiti sains demi fokus pada kualiti STEM 20%. Kita mula wajibkan penguasaan bahasa serantau, kita pecahkan tembok tradisional dengan bawa masuk pakar industri sebagai guru. Dan paling best, kita nak tamatkan obsesi periksa hujung tahun dan beralih kepada portfolio digital serta peperiksaan modular. Satu revolusi yang menyeluruh. Operasi. Budak-budak sibuk kumpul lencana digital bukan sekadar grade A atau B dan diajar oleh pakar yang datang terus dari industri. Ini tinggalkan satu persoalan falsafah yang besar untuk kita sama-sama renungkan. Dengan segala revolusi ini kan, adakah garis sempadan antara sekolah dengan dunia pekerjaan sebenar akan terhapus terus pada masa depan? Sangat berkemungkinan.
Ya, mungkin satu hari nanti anak-anak kita dah tak anggap diorang ni pergi sekolah untuk belajar teori. Sebaliknya, diorang mula bekerja dan selesaikan masalah dunia realiti seawal umur 6 tahun. Sesuatu yang mendalam untuk anda fikirkan. Dan macam yang kita bincangkan awal-awal tadi, pelari kita sekarang sedang dipersiapkan dengan blok permulaan larian yang serba baru. Terima kasih banyak kepada anda kerana sudi luangkan masa mendalami topik kritikal ni bersama kami hari ini. Teruslah membaca, teruslah mempersoal dan sentiasa dahagakan ilmu. Don't forget to subscribe and share.